Hari ni saya nak cerita menyesal saya tak beli emas dululah. Okey, menyesal saya tak beli emas dulu. Okey, saya nak tunjuk kenapa saya menyesal tak beli emas. Okey, yang pertama, ini 35 gram emas daripada Public Gold. Okey, kita tengok sini saya tunjuk. Okey, my order saya beli masa tu 14,794. Tarikh adalah nampak 19 hari bulan 12 2024. Okey, kita tulis sikit. 19 hari bulan 12 2024. Total kena bayar masa ni berapa? 14,794. Okey, kita bahagikanlah, bahagi dengan 35 gram. Kita nak, sebab ini dah campur dengan cost charge dia, jadilah 14,000. So masa kita nak senang kira kan, 794 bagi dengan 35 gram. So lebih kurang 443 lah. Okay. 423 per gram. Ambil ni ya. Kita kira terus. Okay. Nak tahu tak berapa harga sekarang ni? Okay. Harga hari ni ya. Okay. Hari ni berapa bulan? Kita tengok. Hari ni dalam ni. Kalau kita beli harga emas ni. Dia kira RM590 per gram. Nampak ni? Ini harga kita beli pada Public Gold. Contoh kalau saya nak jual emas ni, kita kena pakai harga sell lah. Dia tak sama. Harga buy dengan sell tak sama. RM540. Okey? Kita sell RM540 per gram. Okey, RM540 per gram. Okey? Ini saya nak cerita ni. RM540 per gram. So kalau RM540 kali 35 gram, RM540. Okey, kita ambil kalkulator. RM540 kali dengan 35 gram. So, 18,000 dah guys. So, masa saya beli hari tu berapa? Ini harga saya beli. 14,794. Hari ni, bulan 12. Bulan 11. Baru tak sampai setahun lagi. Okey. Ini berapa bulan? Ini 24. 24 bulan 11. 2025. Okey, tak sampai setahun ni. Bulan 12. Bulan tak sampai setahun lagi. 18,000. So, berapa lah kalau kata saya jual dapat untung? 14,794. 4,106 ringgit. Ini kalau saya jual hari ni, saya dah untung dah 4,000. Okey. Ini saya dah untung dah masa setahun. So, biasanya kalau emas ni dia 10% je. Tapi disebabkan tahun ni ekonomi dunia kan bercelaru sikit. So, dia punya peningkatan harga emas tu sampai kita bahagi dengan 14,000. Nak tengok berapa persen? 794. Lebih kurang 27%. 27.75% kenaikan harga emas. Okay, daripada 2024 ke 2025 ni, harga emas dah 27%. Itulah. Saya rasa menyesal lah saya tak beli emas daripada dulu lagi. Masa dulu harga emas baru 100 lebih. Hari ni dah 400, dah kat 500 dah. So jangan tunggu lagi. Kalau tunggu lagi, tahun depan dia jadi 600 pula. Sebab tu harga emas tak tunggu kita. So kalau macam mana nak beli emas, paling mudah Public Gold lah. Sebab dia ada Get Account Public Gold kat sini. Get Account ni memang mudahkan saya beli, tengok harga beli, semua daripada sini saja. Okay, macam mana nak dapat ni? Kontak saya. Saya bantu untuk buka akaun Public Gold ni secara percuma. Korang boleh start beli emas minimum RM100 je. Okay, kontak saya sekarang.